Assalamualaikum sahabat. Hari ini bermulanya pengisian minyak secara subsidi yang dibising-bisingkan, iaitu cara yang disebut sebagai budi madani. Ada kawan mengisi minyak motor dia sebanyak RM2. Dia isi RM2. Dia kata, oh, apa ni, dia tulis RM2.06. Aku cuma bayar RM2. Saya cakap dia, itulah untungnya. Ada jimat 6 sen. Walaupun kita mengisi minyak, kita bayar hanya RM2, tetapi yang diberi kepada kita ialah RM2.06. Semalam, aku merasakan agak terkejut dan agak marah sikit dengan Radio 3 Ipoh, kerana dia menyatakan subsidi itu sehingga menghampiri 200 sebulan. Tetapi apabila telah kupikir-fikir sampai sekarang, baru aku dapat. Kalau tidak, kita hanya mendapat RM18. Sekiranya kita mengirakan minyak RM2.05 diturunkan kepada RM1.99. Tetapi sebenarnya, apabila minyak itu dinaikkan kepada RM2.60 dan subsidi mencapai 61 sen, dia menjadikan kita berbelanja sebanyak RM183 setiap bulan lebih yang dibayar oleh kerajaan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan Madani. Alhamdulillah, semoga terus berjaya.